kita dah turunkan harga diesel kepada rakyat Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pilihan raya negeri ini diadakan belum cukup tempoh, walaupun sudah menjangkau 3 tahun. Bulan 3 2022 PRN yang lepas dibubarkan 1 Jun baru lalu, maknanya baru 3 tahun 3 bulan. Biasanya satu penggal ni 5 tahun, betul tak tuan-tuan? Kenapa UMNO Barisan Nasional ini terlalu terdesak? Apa yang nak dikejar? Apa yang dia nak pulun sangat untuk bubar parlimen ni, untuk bubar Dewan Undangan Negeri ni? Dia ada majoriti yang kukuh, betul ke tidak? Betul. Sepatutnya jalankan terus pentadbiran negeri dengan lancar, jangan bubar lagi. Tapi kita jangka Perak ataupun Perak pula, Melaka yang akan bubar dulu. Rupanya Johor yang dibubarkan. Kita tunggu Melaka, Negeri Sembilan yang dibubarkan. Ini parti-parti ini tuan-tuan dan puan-puan, UMNO Barisan Nasional, Pakatan Harapan hanya gilakan kuasa saja. Terbukti atau tidak? Betul. Tak cukup 5 tahun tuan-tuan dan puan, tak cukup 5 tahun. Orang bagi satu penggal 5 tahun, jalankan pentadbiran. Kenapa kalut? Ni mula nak cakap utara ni. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, jangkaan saya UMNO Barisan Nasional, dia nak test power, dia nak uji sokongan orang Melayu di Johor. Sebab hampir 3 tahun yang lalu UMNO Barisan Nasional ini dilabel oleh orang Melayu khususnya sebagai parti UMDA. Betul atau tidak? UMDA, UMDAP, UMNO dan DAP. Di Johor dia bertanding solo nak bagi tahu kepada orang-orang Melayu di Johor, di Rengit, bahawa kami go solo. Siap tulis banner lagi di Semarang, di Senggarang, we go solo. Solo apanya? Zahid Hamidi sebut apa 2-3 hari lepas? Jika pentadbiran di Johor dimenangi oleh Barisan Nasional, kita di persekutuan ni, Zahid sebut kita di persekutuan tetap kerajaan perpaduan, UMNO bersama DAP, bersama PKR, bersama non pembohong. Tahu tak non pembohong ni? Anwar Ibrahim lah. Tuan-tuan, dia nak buang badi di kalangan orang Melayu supaya UMNO ni dilihat bersendirian. Tuan-tuan, orang Melayu Rengit ni, orang Melayu Rengit tidak bodoh, tidak dungu. Orang Melayu di Rengit ni cerdik, betul atau tidak? Orang Melayu di Rengit ni pandai untuk buat penilaian. Orang Melayu di Rengit ni mahu satu parti yang benar-benar mengangkat perjuangan bangsa Melayu dan rakyat, ekonomi rakyat, kebajikan rakyat, iaitu Parti Bersatu Perikatan Nasional. Tuan-tuan, Parti Bersatu adalah parti yang berteraskan orang Melayu. Di samping kita ada sayap-sayap bersekutu orang bukan Melayu, kita adalah parti berteraskan nasional. Jadi kita tidak bergabung dengan DAP. Parti Bersatu sanggup tinggalkan kerajaan Pakatan Harapan 1.0. Betul atau tidak? Jangan lupa. Sebab hari ini dimainkan naratif, dimainkan fitnah, seolah-olah Bersatu akan bergabung dengan Pakatan Harapan. No, saya nak sebut no, tidak sama sekali. Kita ada tutup menangis lagi, boleh cerita panjang. 2020 tuan-tuan dan puan-puan, Bersatu keluar. Ketika itu Bersatu adalah Perdana Menteri. Tuan Dr. Mahathir adalah Perdana Menteri. Daripada Parti Bersatu Pakatan Harapan, kita keluar daripada Pakatan Harapan sebab dalam itu ada DAP.
naratif ni dimainkan. Ada tak orang percaya? Ada. Termakan dengan naratif fitnah yang mengatakan Bersatu akan join Pakatan Harapan, akan bersama dengan Pakatan Harapan. Saya, tuan-tuan dan puan-puan, saya adun lunas daripada 2013 penggal pertama. Penggal kedua saya menang sekali lagi 2018 dengan majoriti 13,000 dilunas. Tubuhkan kerajaan Pakatan Harapan 1.0 di negeri Kedah. Orang panggil YB Cik Guman, saya lah. 2020 saya tinggalkan kerajaan Pakatan Harapan negeri Kedah, jatuhkan kerajaan ketika itu dipimpin oleh Pakatan Harapan di negeri Kedah. Keluar sebab dalam itu ada DAP, ada PKR. Saya keluar daripada PKR bersama dengan Perikatan Nasional, tubuhkan kerajaan Perikatan Nasional di negeri Kedah yang dipimpin oleh Sanusi. Takkan saya ada keluar saya nak patah balik? No way, tuan. Saya ada prinsip. Sebab apa kita menentang DAP? Dasar-dasar dia sangat bertentangan dengan perlembagaan Malaysia. Kita kata kita lawan, kita lawan. Kita tak di pusat kita kawan, kita cium mulut, kita peluk. Di negeri kita lawan. No. Kita tak berselindung macam UMNO. Tuan-tuan setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Kita tak berselindung, tak main wayang macam UMNO. Jadi orang Melayu di Rengit kena berani untuk buat perubahan. Kita dah ada persokongan pengundi Tegar. Perikatan Nasional di Don Rengit ni, betul tuan Zainal? Kita ada lebih kurang 3,000 ke 4,000 pengundi Tegar yang sudah pun bersedia untuk mengundi Perikatan Nasional. Kita nak ajak tuan-tuan dan puan-puan yang mai malam ni, yang datang pada malam ni, untuk bagi tahu kepada saudara-saudara kita, adik-beradik kita, sepupu sepapat kita, jiran-jiran kita yang mengundi di Rengit ini untuk balik beri peluang kepada Tuan Syed Muhammad mewakili Parti Bersatu Perikatan Nasional untuk menang di Don Rengit. Kalau ikut rekod pilihan raya umum ke-15 ketika 2022 pada bulan November, memang ketika itu pilihan raya adalah di peringkat parlimen Don Rengit di bawah parlimen Batu Pahat. Parlimen Batu Pahat ada Penggaram, ada Senggarang dan ada Rengit. Kalau ikut kiraan undi yang diperolehi oleh Perikatan Nasional di Don Rengit, kita telah menang lebih daripada 1,000 undi majoriti. Jadi kita nak ulang balik kejayaan November 2022 pada PRN kali ini. Macam mana? Tuan-tuan semua yang ikuti secara live kempen, kita tidak mahu sebuah parti Melayu yang wayang, betul atau tidak? Kita tidak mahu sebuah parti Melayu UMNO yang 70 tahun lama dia berjuang menentang DAP, betul atau tidak? Betul. Kita bersatu tinggalkan DAP, dia pergi peluk cium demi kuasa. Ini terbukti, ini jelas. Sebab tuan-tuan dan puan-puan, jangan takut untuk undi Bersatu Perikatan Nasional calon nombor 1 di N25 ini. Kena bagi tahu, ini parti yang tak ada kam kali kom. Tak di pusat cakap lain, di negeri cakap lain. No. Tuan-tuan percaya atau tidak? Kalaulah UMNO Barisan Nasional di PRN kali ini tak cukup majoriti, tak dapat cross 29 kursi, dia dapat 24 kursi, yang selebihnya DAP dan PKR. Tuan-tuan agak-agak dia nak kawan dengan siapa? Arahan daripada Zahid Hamidi adalah pergi peluk cium balik DAP dan PKR. Jangan, tuan-tuan dan puan-puan. Kita kena sedar, kita kena jelas hala tuju perjuangan kita. Saya tak mau cakap tentang isu-isu tempatan.
banyak di Tuan Syed sebut. Sempatlah saya turun berkempen bersama dengan Tuan Syed, jumpa orang tempatan, ada macam-macam masalah. Orang Hafiz Ghazi kata Johor maju jaya. Betul ke? Betul ke? Maju tapi di Johor Bahru, maju tapi di Pulai, baju di Pasir Gudang, di Batu Pahat, di Muar, di Pagoh, di kawasan-kawasan utara Johor macam mana? Kita ada macam-macam masalah. Masalah air yang Tuan Syed sebut tadi, itu juga masalah di Rengit. Masalah tempatan, ban pecah, itu Rengit ni, betul atau tidak? Jadi orang Rengit kena hantar signal. Kalau nak siapkan ban pecah, tangki air tu, kita mesti hantar signal yang kuat. Jangan kita takut. Jangan kerana disogok dengan 100, 200, 300, kita jual diri kita memberikan undi kepada pengkhianat. Setuju atau tidak? Setuju. Saya ni lama dah tak ceramah ni, malam otak dia bau karan sikit-sikit. Tuan-tuan, saya sehari dua ni didatangi oleh WhatsApp tu. Fitnah daripada Tuan Haji Kamarul Zaman, bersatu akan join PH. Itu yang dimainkan sekarang ni. Sebab tu awal tadi saya jelaskan, no way, saya secara peribadi no way, kalau kita ada dapat 25 kursi Perikatan Nasional, katalah bersama dapat 15 kursi, kita akan tubuh kerajaan dengan bersama, insyaAllah. No problem. Dengan DAP, dengan PKR, no. Dengan non-pembunuh, no. Tapi kita penting untuk menangkan N25 ringgit. Boleh tuan-tuan? Boleh. Tuan-tuan yang hadir pada malam ni menjadi ejen yang ikuti secara live. Berapa live kita malam ni? 500 lebih. 500 lebih. Alhamdulillah. Share, tap that screen. Tuan-tuan, InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, ada harapan tak untuk menang? Ada. Tapi orang Melayu di Johor, di Rengit kena berani untuk buat perubahan. Kita baru menang 2 kerusi pada PRN lepas, di Don Bukit Kepong dan di Don Endau. Don Endau tiba-tiba Adun itu lompat parti, dia melompat tak berhenti-henti. Tak apalah, itu pilihan demokrasi. Orang lompat sekali ini, dia lompat 2 kali di tempat yang sama. Tapi Alhamdulillah, Allah Ta'ala kurniakan kepada kita Adun Barisan Nasional yang cross daripada UMNO masuk ke Bersatu Perikatan Nasional di Don Layang-Layang. Setuju atau tidak? Saya tak tengok peluang pekerjaan banyak di Rengit ini. Kalau nak kerja apa, mungkin nak kena pergi ke Batu Pahat, ataupun ke Johor Bahru, ataupun ke Pasir Gudang, ataupun ke Pulai, ataupun ke Johor Selatan. Betul atau tidak? Itu betul. Itu ada realistik. Sebab tu kita kena bagi peringatan, pengajaran, signal kepada UMNO Barisan Nasional. Pak kata harapan jangan tengok langsung. Sebab 3 tahun lebih dia jadi Perdana Menteri, dia kencing kita 24 jam. Setuju atau tidak? Setuju. 3-4 bulan lepas harga diesel naik RM6 lebih. Dia tak kontrol, dia tak beri subsidi. Hari ni dia nak bagi tahu kepada orang Rengit, tengok kita dah turunkan harga diesel kepada rakyat Malaysia. Turun dah. Hang penat, hang buat turun, tak sudah wayangkan kami. Jadi pengundi di Rengit akan beri pengajaran kepada Anwar Ibrahim dan kuncu-kuncu dia. Kepada UMNO Barisan Nasional, please don't main wayang dengan orang Rengit. Kami tak mau undak, kami nak bersatu Perikatan Nasional, undi N25 Tuan Syed Muhammad untuk kali ini. Jangan lupa keluar beramai-ramai, keluar awal. Malam sebelum hari mengundi, nawai itu, esok aku nak keluar mengundi. Pagi-pagi lepas subuh keluar terus, beratur Bismillahirrahmanirrahim, sahaja aku mengundi nombor 1, pangkah nombor 1 Syed Muhammad, kerana Allah Ta'ala
demi masa depan Johor yang lebih baik. Itu sahaja ucapan saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.